Dia dialog ah. Yang tak boleh buat lah. Semua kiraan saja. Okey, sebenarnya lebih kurang sama dengan tahun 5 ah. Dia cuma nombor besar saja. Nombornya besar saja. Nombor bulat. Nombor bulat dengan kata lain nombor cantik lah. Tak ada pecahan, tak ada perpuluhan. Kalau nak hilangkan perpuluhan, taruh million. 1 juta. Dia nak tanya jumlah bilangan penduduk. Jumlah bilangan penduduk sekarang. Total population. Okey, sekarang kita ada 3 tempat, betul tak? Apakah tempatnya? 1, 2, 3. Tempat pertama, daerah. Daerah, distrik. Tempat kedua, ialah bandar. City. Lagi? Kampung. Village. Ada 3 tempat. Ada 3 tempat dia kata dalam dialog ya. Jumlah bilangan penduduk di daerah. Okey, sekarang daerah tu ialah besar punya. Okey, besar punya, kawasan besar punya. Lepas tu di sini ada bandar, ada kampung. Dan dia kata yang ini daerah ni keseluruhan distrik ni adalah ini 0.24 juta. Taruh 1, 2, 3, 1, 2, 3. Macam ni lah, okey. Okay, ini adalah penerangan saya. Kalau kita nak jawab, kita kena tulis jumlah bilangan total populations. Kita kena tulis lengkap lah, lebih baik lah. Okey, sekarang baru kita masuk kiraan. 6 sifar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 kali kanan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tut. Ini jawapan. Yang penting kena faham struktur kawasan. Distrik ni adalah macam bahang bahang besar kan, bahang besar. Dalam bahang ada kawasan apa? Ada Genting Highland, ada Mentakap, ada apa lagi? Ada Kuantan. Ada banyak city bandar kan, ataupun kampung juga ada banyak kan. Inilah contoh daerah. Tapi daerah ni dia taklah sebesar negeri, dia kecil sikit. Okey, kita lihat B ya. Lihat B, baca. Dia mahu kita cari apa? Bilangan penduduk di bandar. Bilangan penduduk di bandar. Bandar city.
Okay, sekarang kita baca yang warna hijau. Warna hijau. Dia kata bandar. Kalau tadi ayat lah. Bandar ini adalah Isa ialah sama dengan. Tahu kan? Ini sejak tahun 4 saya sudah ajar. Adalah ataupun Isa adalah sama dengan. Tukar perkiraan ke ayat matematik, kita akan jadi sama dengan. 2 kali. Kali itu maksud darab. Multiply. 2 times village. Kampung 2 kali kampung. Okay, katakan ini yang selalu keluar dan selalu pelajar tidak dapat jawab. Ini tahun 4 sudah ada soalan jenis macam ni. Tahun 5 pun ada. Bandar kita tak tahu. Tapi dia adalah lebih banyak orang, lebih ramai orang, sebanyak 2 kali kampungan. Okey, sekarang kita katakan kampung kita tak tahu. Kita kampung tak tahu kan? Tak tahu. Lepas tu bandar. Bandar adalah 2 kali kampung. Dia akan jadi macam ni, kata tak? 2 kali. Kalau ini 10 tambah 10. Katakanlah. Boleh faham? Katakan saja. Jadi, apa yang kita faham di sini, ketika petak ni adalah nilai yang sama, tapi cuma kita tak tahu apa nilai saja. Tetapi kita tahu kesemuanya adalah 24 sifar. Ini adalah penerangan saya. Okay, sekarang saya nak jawab soalan jenis ni. Saya nak jawab jawab. Kalau saya nak jawab, dia mau cari apa? Bilangan penduduk di bandar. Di bandar berapa? Ini kan 2 kali kan. Okay, jadi mula-mula kita kena cari kampung berapa orang dulu. Betul tak? Kampung tahu berapa tak? Tak tahu. Kita carilah. Lepas kita tahu kampung, kita tahu bandar, city. Okay, sekarang kita start cari kampung dulu. Lepas siap kampung, baru kita dapat ini. Okay, sekarang kampung 3 petak kan? Sini 3 petak 3 petak. Jadi 3 petak semuanya adalah sama dengan ini. 3 petak. 3 petak ni sama dengan 3 darab 3 petak. Betul tak? Sekarang kita nak cari petak kan? Jadi 3 ni pindah ke kanan akan jadi bahagi. Sedangkan ni boleh ikut tak? Murid-murid yang saya petak sini boleh faham tak? Kalau tak faham, bagi tahu. Cuba tengok. Okey boleh faham Okay, sekarang saya teruskan. Semua orang senyap? Tak ada pertanyaannya. Okay, sekarang mari kita bahagi berapa sifar? 4 sifar. Okey, 4 sifar. 80,000 adalah kampung. Sebab saya guna peta sebagai kampung. Ini adalah kampung. Sekarang dia mau cari bandar. Bandar ialah 2 kampung kan? Jadi bandar sama dengan 8
10,000 darab 2. Tahu darab 2? Ada 2. Okey, apa yang soalan cakap? 2 kali. Masih ingat tak? 2 kali ya. Sini ya 2 kali ya. Okey, jadi 16 lah. 16 sifar. Ini jawapan. Soalan macam ni selalu keluar dalam exam. Kena belajar sehingga faham dan boleh jawab. Kalau tak, nanti rugilah. Selalu keluar pun sama punya. Lebih kurang sama. Dia tukar nombor, tukar cerita saja. Semua cara yang jawab sama. Ini yang bahagian jawab lah. Sebab ini tak ada ruang saya buat di bawah. Ini ruang untuk menjawab. Kalau dapat ini, 3 markah kita dapat. Okey ya? Kita masuk unit 2 sekarang. Pecahan, perpuluhan dan peratus, fraction, decimals and percentage. Okay, pun sama juga dalam tahun 5. Untuk skor rendah tahun 4, 5, 6 adalah sama. Cuma nombor dia akan semakin besar sahaja. Kalau tahun 4 tak ada masalah, ini biasanya tak ada masalah. Kalau ini tak ada masalah, biasa ini tak ada masalah. Kalau ini ada masalah, maksudnya ini pun ada masalah. Maksudnya ini pun ada masalah. Jadi masalah tu akan bawa dari sejak akhir-akhir dulu. Okey, sekarang kita tengok nota dahulu. Pecahan wajah dengan pecahan wajah. Fraction, proper fraction by proper fraction. Okey, ini contoh bahagi. Dialah sama dengan tahun 4 dan 5. Kalau bahagi tu pecahan tak boleh buat ya. Kita kena tukar bahagi jadi darab. Apabila sudah jadi darab, ini tukar tempat. Nampak? Tukar tempat. Tukar tempat. Tukar tempat kita boleh pemudahkan. Simplify, ini bagi 3, bagi 3. Dah bahagi, kita darab. Apa yang kita dapat? 2 darab 2, 4, 1 darab 5, 5. Jawapan. Ini dia terangkan step saja, langkah-langkah saja. Langkah-langkah saja. Okey, ini adalah berulang syllabus tahun 4. Harap murid-murid tak ada masalah. Okey, kita lihat bawah. Pecahan dengan nombor bercampur. Nombor bercampur, mixed fraction. Ini pecahan wajah. Okey, ini mixed fraction maksudnya dia ni ada nombor besar sikit lah. Nombor dia lebih besar dan ada langkah-langkah. 1, 2, 3, 4. Okey, saya tunjuk di sini. Langkah pertama kita tukar ini jadi darab. Langkah kedua kita nak tukar ini jadi pecahan tak wajar, improper fraction. Ini sebenarnya ialah apa? 4/3, betul tak? 4/3 kalau nak tukar atas bawah, 4 di bawah, 3 di atas. Ini siapa tak tahu lagi? Kena fahamkan ya. Kalau masih tak faham, kena bagi tahu ini adalah peraturan membuat pecahan. Okey, peraturan membuat pecahan. Dia cara adalah sudah fix. Dia ada kiraan apa-apa. Dia tukar atas bawah dan ini jadi dari bahagi ke darab. Ini langkah-langkah yang sudah fix. Tak boleh buat apa-apa. Ikut saja. Ikut saja ya. Okay, sekarang kita sini boleh pemudahkan, simplify bagi 3, bagi 3, bagi 2, bagi 2. Apa yang kita ada? 1 darab 1
Dapat 1, 1 darab 2 dapat 2. Ini jawapan. Semua jenis pecahan buat macam ni. Sama caranya. Tak ada benda lain, tak ada cara lain. Okey, sedangkan ni boleh ikut tak? Kalau boleh, senyap saja saya teruskan ya. Jangan lepas kelas baru tanya, cikgu saya tak faham. Kalau tak faham sekarang tanya, terus. Saya boleh terangkan serta-merta. Okey, ini siap page 19 dah siap. Kita masuk next page 20. Ini adalah nombor bulat. Nombor bulat. Okey, nombor bulat. Murid-murid ingat. Ingatlah. Ingat. Nombor bulat. Nombor bulat lah. Bawah. Bawah ada satu. Bawah ada satu. Contoh. Contoh ah. Contoh 4. Sebenarnya di 4/1. Ini contoh lah. Ini kena tahu. Ini asas. Ini basic. Kena tahu. Asas. Asas. Basic. Kena tahu. Ini banyak kita guna dalam pecahan. Jangan tanya kenapa ada satu di bawah. Memang ada. Memang ada. Okey. Okey, sekarang 5 tu dia akan jadi inilah. Kalau saya nak selesaikan ini, saya nak buat ini ke pecahan tak wajar. Improper fraction akan jadi 5/3. Kemudian bahagi akan jadi darab. Okey, ini 5/1. 5/1. Nombor 1 list. Ini sebenarnya saya tulis dan tunjuk bagi murid-murid tengok saja. Sebenarnya tak semestinya kena tulis. Ingat bawah ada nombor 1. Bawah ada nombor 1. Kalau saya nak taraf, saya tukar taraf, saya akan tukar atas bawah, betul tak? Macam ni. Ini caranya. Ini jaga. Ini jaga. Ramai murid-murid buat kesilapan. Okey, kemudian kita permudahkan bagi 5/1, bagi 5/1. Jadi kita darab 1, 1/1, 3, 1 dapat 3. Ini jawapan. Cuba murid-murid tengok. Saya berhenti sekejap, murid-murid baca dan cuba fahamkan. Tak ada pertanyaan ya? Tak ada pertanyaan ya? Ini sebenarnya di tahun 5 pun ada soalan jenis macam ni. Perasan tak? Ataupun sudah lupa? Soalan macam ni tahun 5 pun sudah ada Tahun 4 macam pun ada. Kalau tak silap. Okey, kita tengok di sini. Ada berapa muka surat nota Oh, 2 muka surat lagi. Ini semua latihan. 1 lagi, 2 lagi. Mentara perpuluhan dengan perpuluhan. Multiply decimal by decimal. Ingat kita kena susun ikut kanan. Susun ikut kanan. Tak kisah titik. Dia tak sama dengan tanpa tolak. Jangan buat kesilapan. Ada keliru. Kalau tanpa atau tolak. Contohnya, kalau 2.04 tanpa 1.6, kita kena atur titik dalam baris yang sama. Ini kita tanpa sifat. Kalau ini tanpa dan tolak. Jaga. Jangan keliru dan buat kesilapan yang sama. Ini tanpa tolak saja. Tapi taraf tak payah. Taraf ikut kanan. Ini adalah taraf. Siapa tak tahu ini salin? Nampak tak dia susun ikut kanan? Ada nampak
Okey, sebenarnya dia taraf seperti biasa. Cuba murid-murid kalau sebelum ni kita jangan tengok dulu tengok sini dulu. Contoh, kalau saya ada nombor 240, 204 darab 16, apa akan terjadi? Ini contoh contoh lain, jangan usik ini, jangan usik. Okey, 16. Kalau biasanya kalau kita taraf, kita sudah belajar ini dalam tahun 4 kan? Kita akan taraf ini dengan ini. Apa yang akan dapat? 24. Betul? Ini dengan ini 12. Dah. Lepas tu sini dengan sini 4. Sini dengan sini sifar, sini dengan sini 2. Ini kita tambah sifar dan jumlahkan 3, 2, 6, 4. Sekarang murid-murid bandingkan. Bandingkan nombor ini dengan ini. Apakah perubahannya? Nampak perubahan dia tak? Perubahannya ialah dia ada titik di sini. Perasan tak? Lepas tu titik ni berapa tempat? 1, 2, 3. 3 tempat. Kenapa 3 tempat? 3 tempat ni datang dari atas. 1, 2. 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini jawapan. Ini contoh yang tak ada perpuluhan. Kalau ini boleh buat, ini pun boleh buat. Sama cara, cuma tanpa titik saja. Dan kalau tempat titik tu ikut sini lah. 1, 2 sini, 1 sini, boleh ya? Jadi 2 tambah 1 equal 3. 3 tempat titik. Anda faham tak murid-murid? Tak faham cakap tak faham, saya akan ulang. Semua orang boleh faham ya? Kalau boleh faham, bagus. Ini darab. Membahagi perbulan dengan perbulan. Ini tahun 4. Tahun 5 pun ada. Saya masih ingat. Tahun 5 ada ya. Jadi sampai sini cara sama juga. Sebenarnya dia berulang lah. Berulang banyak. Banyak tajuk berulang. Okey, ini yang contoh bahagi ya. Okey, saya pernah cakap banyak kali, bahagi kalau ada perbulan tak jadi. Kita kena tukar nombor bulat. Whole number. Nombor bulat. Whole number. Whole number maksudnya tak ada perbulan, tak ada pecahan, mesti mau nombor cantik lah. Saya selalu cakap nombor cantik lah. Nombor cantik. Cantik tak? 16 cantik tak? Tak cantik. 1.6 tak cantik. Okey, tak cantik. Jadi kita nak tukar ini ke sini macam mana? Kita mau taraf 10 lah. Betul tak? Lepas taraf 10 dia akan jadi cantik. Tapi jangan lupa, kalau sini taraf 10, sini kena taraf 10 juga. Apa akan terjadi kalau sini taraf 10? Taraf 10 2 sifar 0.4 bahagi 16. Setakat ni boleh faham? Yang saya bulat ni? Tak ada masalah. Ini berulang saja. Tahun 5 dah kita belajar. Kalau tak tahu, maksudnya sudah lupa lah. Sekarang tak apa. Belajar balik, ingat balik. Saya sudah terangkan. Kalau tak faham bagi tahu, saya akan ulang. Kalau 16 ni, besar lah kan nombor. Kita kena buat sifil. Banyak besar.
Dia mana ada sifil, dia tak tunjuk sifil pun. Tak tunjuk sifil kena buat sendiri ya. Tunggu sekejap, saya mau buat sifil dulu. Buat sifil memang makan masa. Saya selalu tak suka buat sifil. Mau cari 16 lah. Ayo 16. 16. Okay, dah jumpa. Okay, ini sifil 16. Biar saya save dulu ori slide ya. Apakah soalan sudah tak nampak? Nah, ini soalan lah. Tak nampak. Okey, sekarang kita bahagi seperti biasa dan jangan lupa murid-murid titik ni kena letak dahulu. Jangan lupa. Okey, sekarang kita tengok 20. 20 kita ambil ini kan? Satu ah. Satu. Jadi kita tolak akan tapak 4, ini turun bawah. 44 kita ambil mana satu? 2 kan? 2. Jadi 2 kita ada 32, tolak tapak berapa? 12. Nah, kita kena habiskan sehingga sifar. Bagaimana kita nak buat sehingga sifar? Kalau sini sudah ada titik, jangan tambah titik lagi. Jangan. Titik cuma hanya ada satu saja. Ambil perhatian. Cuma ada satu titik. Satu titik ni saja. Tak boleh lebih. Kalau sudah ada, kita tambah sifar saja. Okay, sekarang 120 tak ambil mana satu? Ambil ni lah. 7 Okay, 7 akan dapat 112. Kita tolak dapat 8. Okay, kemudian kita tambah sifar lagi. Ini kita dapat, kita ambil 5. 5 kita dapat 80. Ini memang cukup-cukup pada pagi. Jadi apa jawapan? 1.275. 1.275 ini jawapan. Ni. Dia tak tunjuk jalan kerja. Okey, murid-murid, adakah anda faham ini? Langkah kena ingat. Satu langkah lupa tak jadi. Tak ada masalah ya. Kalau tak ada masalah nanti kita turun bawah, buat latihan sama-sama. Okey. Ini adalah, ada lagi tak? Ini last. Okey, ini adalah peratus, percentage. Ini tahun 4 pun sudah ada. Tahun 4 senang punya lah. Tahun 5 dengan 6 lebih kurang sama. Kita lihat contoh. Okey, ingatlah. Okey, kalau penukaran, convert perpuluhan. Okey, kalau yang depan ni nombor kan, dia adalah kalau untuk pecahan. Kalau untuk pecahan dia adalah sini. Okay, ingatlah. Lepas tu kalau ini kan sifar 4. Sebenarnya dia ni ada 2 tempat kan. 2 tempat maksudnya
Maksudnya dua sifat. Ingatlah, ini contoh lah, example. Kalau tak tahu, kalau lupa, ini salin. Saya letak star dah sini. Star, okay, penting ya. Jadi kalau dua di depan dia akan jadi 2, 4, 10, 100 kan? 4, 100. Nampak tak? 4, 2, 100. 2, 4, 100. Jangan lupa ya. Jangan lupa, ini selalu keluar. Okay, kemudian kita tukar pecahan tak wajar. Kita 2 darab 100 tambah 4. Dapat 204. Bawah ini darab dan tambah ini. Cara sama. Nombor besar saja. 2 sifar 4 di atas. Bagi 100 kan? Ini 100 kan? 100 ya? Ingat, dulu saya pernah banyak kali cakap, tahun 4 pun sudah cakap. Kalau per 100 ni, kita kalau nak tukar, dia sebenarnya ada hubungan, ada hubungkan. Kita nak hafal macam mana? Cara hafal, ini untuk ini untuk ini untuk ini. 2 mata. 1 jari, 2 mata. Okey tak? Peratus ya? Jadi, kalau kita nak jadikan dia peratus, percentage mesti per 100 di bawah. Mesti 100. Kalau tak 100, tak boleh tukar peratus. Ini jaga. Ini cara pertama. Cara pertama kawan. Ialah satu cara saja ditunjuk. Okey, inilah perpuluhan desimal pergi peratus. Percentage. Ini sebaliknya. Peratus percentage ke perpuluhan desimal. Sekarang dia bagi peratus bulat. Apa yang saya kata di sini, ini adalah per 100, betul tak? Jadi, dia akan jadikan ini bagi per 100. Ini memang kita salin saja. Ini adalah bahagi kan? Jangan tak tahu bahagi 100, kita alih titik ke kiri 2 kali. 1, 2. Sini titik 2.04. Okey tak? Nanti kita akan buat latihan. Murid-murid akan jadi lagi mahir lah. Memang ini kita kena banyak buat latihannya. Cuma setakat tengah saya cakap saja, takkan jadi mahir murid-murid. Kita tengok menyelesaikan ayat matematik, operasi tanpa tolak, melipatkan peratus. Solve mathematical sentences of addition and subtraction, operations involving percentage. Tanpa tolak. Dia tak ada contoh. Nanti kita tengok latihan di bawah. Sebab saya tak dapat tunjuk jalan kerja, dia tak ada contoh. 100 menurun, dia tolak. Menentukan nilai bagi peratus daripada kuantiti. Determine the value of the percentage from the quantity. Ini tahun 5 ada. Kita pernah belajar. Menentukan nilai, cari nilai dia. Find the value. Bagi peratus percentage dengan kuantiti. Okay, lihat daripada from adalah keyword untuk darab. Saya banyak kali cakap, nampak ini akan jadi darab. Inggris. Ini nanti kita
buat di bawah. Sebab sini tak ada contoh, memang lihat perkataan kurang faham. Ya, tak apa. Nanti kita tengok contoh bawah. Ini pun, ini ada contoh di sini. Siapa menentukan nilai? Determine the value bagi kuantiti daripada peratus. Quantity from percentage. Jadi ini darab kan? Ini darab daripada from darab. Okey. Jadi dia darab macam mana? Kalau ini contoh 1.5 darab 2/4%. Tahu tukarlah ayat kepada matematik. Ayat matematik. Dari perkataan ke ayat matematik. Kena tahu. Kalau tak tahu tak boleh jawab. Okey, ini 2/4 kita bahagi untuk sini. Kita dapat 1.5 darab 2.04. Di sini ada 2 titik. Ini pun darab macam tadi lah. Macam tadi. Cuma sekarang dia ada titik. Di sini. Darab dululah. Ini tambah sifar kita 3 sifar 6 sifar. Kira berapa tempat? 1, 2, 2 tempat, 1, 1 tempat. So jumlah sekali 3 tempat lah. 1, 2, 3. Jadi 3.06. Belakang tak payah. Kalau tulis macam ni, tak potong markah pun okey juga. Tapi tak cantik. Tak cantik. Memang tak payah ini. Ini cantik. Dia tak tolak markah. Ini okey punya. Tapi tak cantik. Ini lagi cantik, lagi cantik. Okey tak? Mau tanya, boleh tanya kalau tak faham. Semua orang okey ya? Saya buat latihan di bawah dah. Okey, kita cuba latihan sekarang. Terus buat dalam buku murid-murid. Ini muka surah 22. Kita buat latihan pertama, try dulu. Lihat contoh balik kalau terlupa. Harap tak lupa lah. Ini memang kita kena hafal ya. Okey, buat yang ni dulu. Semua orang cuba try dulu. Try dulu. Baik. 4 bahagi tak jadi. Tukar darab 7, 6. Okey, buat. Sambung ya. Baik, kita pemudahkan. Okey tak? Memang ini langkah sikit saja. Kita ini ambil masa 30 saat. Kena siapkan. Bukan minit lah, saat lah. Okey, ini pagi 2, pagi 2. Kita darab 1 dengan 7, 3 dengan 3. Apa jawapan? 7 per 9. 3 darab 9. 3 darab 3, 9. Ini jawapan. Boleh faham tak murid-murid? Ada betul tak? Ada? Okey, kita sambung soalan 2. Cuba buat dahulu. Murid-murid buat sendiri. Okey, sebabnya sudah siap ya. Darab. Bagi tukar darab akan jadi 4/3.
Ni bagi 3 tambah 1. Bagi 3 tambah 1. 1 darab 4, 5 darab 4, 4/5. Okey tak? Kalau okey, betul-betul okey ya? Boleh faham ah? Ini homework. Okay, sekarang cuba bagi. Lihat pada contoh, kalau terlupa, buat 1, nombor 1. Sekarang buat. Semua orang buat, jangan tunggu jawapan lah. Okey, dah siap ya? Sepatutnya lah. Ini memang cepat selesai ya. 3/5 darab 18 di bawah. Kita bagi 3, kita darab 1/38. Okey, sekarang cuba soalan 3. Soalan 3 buat dulu ya. Okey, apa jawapan? Sepatutnya sudah siap. Ini memang sama. 24. Okey, sekarang tukar ni kan. Sekarang 7 bawah jadi atas. Okey, pemudahkan, simplify, bagi 4. Kita sekarang pada taraf 24 ada apa-apa tak? Sebenarnya ada 1, tapi 1 memang tak ada pesan lah selepas taraf lah. Memang kita biar saja, kita ambil 1. Dan murid-murid kalau macam ni, kita jangan hantar ni, jangan hantar bagi cikgu sebagai jawapan. Jangan. Kita sebenarnya ini baru jawapan. Kalau murid-murid yang dapat nampak boleh terus jump step. Ini boleh skip. Apa yang cikgu mau tengok ialah ini saja, dapat markah. Of course, ini ada 1 markah untuk jalan kerja lah. Dapat ikut tak murid-murid? Kena feedback kalau tak faham, tak boleh ikut, cepat sangat ke, tak faham ke. Okey, jangan senyap. Selalu senyap mesti akan jadi tak faham. Lagi teruk ah. Okay, muka surah 22 kita ada 2 homework. Untuk yang ni, homework kita lihat bahagian C. Ada sikit masa lagi, kita boleh cuba sedikit lagi. Cuba soalan pertama. Ni kena tukar format dia dulu lah. Cuba jawab dahulu murid-murid.
Hasil sudah hantar. Okay. Yelah, hasil sudah hantar homework . Okey, apakah jawapan? Saya tunjuk jalan kerja sekarang. Ini tepan memang tak usik salin saja. Okey, sekarang yang kita usik ialah ini kena tukar taraf dan ini tukar format. Tukar atas bawah 4/15. Okey, macam ni. Okay, kemudian kita bahagi 5 bagi 5 bagi 2 bagi 2 1, 2, 3, 3. Ini jawapan. Dapat betul tak? 2/9. Tepat tak? Okay, cuba murid-murid buat soalan 3 sekarang. Okay, saya bagi jawapan sepatutnya sudah dapat . Ini tukar tak wajar. Ini tukar tempat atas bawah. Okay, sekarang kita pemutakan bagi 5 bagi 5. Memang ini tak boleh buat 8 dengan 3 tak boleh buat apa-apa. Okay, sekarang jaga tak boleh. Jangan hantar. Sebab atas besar, bawah kecil. Jangan hantar. Jangan. Kalau hantar tak dapat markah penuh . Kita kena tukar balik pecahan bercampur mixed fraction. Ini ialah bahagi kan. Jadi 8 bahagi 3. Yang besar-besar ni, yang dua ni ialah besar-besar di sini. Ini bagi memang di atas. Ini memang penyebut denominator tak berubah. Nampak tak? Ini dengan ini tak berubah. 3 mesti 3. Ialah sini. Boleh buat tak? Kalau tak boleh buat, kena bagi tahu saya ya. Jangan senyap. Setiap kelas saya akan tanya punya. Tak faham jangan senyap. Okey, ini 2 dengan 4 homework. Okey, kita lihat bahagian D. Ini contoh ada kan? Tadi saya terangkan. Boleh tak murid-murid cuba buat ini? Nanti saya tunjuk jalan kerja. Cuba buat dulu.
Ni tukar. Darab jadi, bahagi jadi darab. Jangan lupa ada satu di bawah. Dia akan jadi 1/14. Tapi ini ya. Tak payah tunjuk. Dia kosong pun boleh. Okay, sekarang sini kita boleh pemudahkan. Bagi 2. Lepas tu kita dapat apa? Darab 6/35 8. Tak ada masalah. Harap murid-murid boleh faham betul-betul. Kita cuba soalan 3 sekarang. Okay, dah siap ke? Dah tunjuk jalan kerja murid-murid lihat sini. 32 tak buat apa-apa. Kalau murid-murid yang nak tunjuk semua step, saya tunjuk boleh juga. Saya buat bahagi dulu. Ini step saya tak skip lah. Nah, saya tunjuk, saya dah tukar ini tak wajar dulu. Improper fashion. Sekarang baru saya jadi darab pun boleh. Dua-dua boleh caranya. Okay, sekarang kita boleh pemudahkan. Bagi 16. 2 darab 7. 14. Boleh buat Ada siapa-siapa tak boleh faham, bagi tahu. Okey, kalau okey, ini homework. Homework berapa tak tengok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 soalan saja. Sikit sangat. Okay, kita masuk ini mungkin last bahagi. Okay, cuba buat yang ni. Murid-murid semua buat terus dalam buku. Dah siap ke? Sekarang saya tukar bahagi jadi darab. 4 di atas, 9 di bawah. Okay, sini memang tak boleh kita potong, tak boleh kita pemudahkan. Jadi kita terus darab. Ini dapat 28, 45. Okay, satu nombor genap, satu nombor ganjil. Even number and odd number memang tak boleh kita pemudahkan. Ini jawapan dah. Ada faham tak murid-murid? Tak ada masalah
Okay, cuba jawab soalan 3 sekarang. Sama caranya, tukar ini format dulu. Kalau murid-murid yang cepat lah, step ini boleh terus ke step ini pun boleh. Boleh jam. Kalau tak boleh cepat, jangan jam. Okay, ini tak ada. Boleh potong tak? Tak boleh potong kan? Sebab ini, kenapa saya tak boleh potong? Cikgu, jawapannya 279 per 14. Oh, ini belum aktif. Macam bukan lah. Sekejap, saya belum siap lagi. Kenapa saya tahu ini tak boleh potong? Sebab mana-mana. Tak apalah. 31/7 darab 2/9. Tukar atas bawah. Okey, kenapa saya tahu ini tak boleh potong? Sebab saya tahu ini adalah nombor perdana. Prime number. Darab lah. Ini darab dengan ini darab dengan ini. Okey. 62. 7 darab 9. 63. Tadi Fawaz baca jawapan ini ya? Oh. Ini jawapan lah. Okey, ini sebagai homework Homework. Ada faham kan? Tak faham? Bagi tahu. Jangan senyap. Okey, ni saya masuk minggu depan. Kelas hari ini sampai sini murid-murid. Terima kasih. Bye-bye. Teacher. Bye.